10.55 eh. Gambar lain tak nak ke? Apa dia? Gambar lain tak nak ke? Dia habis cepat ni. Bawa je wang piston. Senang sikit. Kan, tak lagi, memang tak lagi cannya. Slow Halo, check 1, 2, 3. Assalamualaikum. Good morning YouTube. Hari Ahad. Hari ni pagi ni kita ada ride, tak jauh pun. Kita ride ke Lintas Sepang. Sebenarnya dengan apa entah, aku tak ingat. Ini first time seumur hidup aku kita nak pergi tengok tu Harley Davidson track. Masuk track lah. Sebelum ni kita tengok motor superbike kan masuk track, tapi yang ni kita nak tengok road glide Dyna yang masuk track. Rem sikit bagi tahu yang kita dah sampai. Mana dia orang ni, tunggu kat mana dia orang ni aku nak isi minyak dulu ni. Siapa kita lalu sini dulu. Cuaca hari ni cantik memang cukup best, tak hujan. InsyaAllah panas sampai ke petang. Untuk program hari ni sampai tengah hari je kot. Sampai tengah hari je. Lepas tu memang tak ada apa dah. Tu doang sana. Tu doang. Diorang dekat sana. Aku pergi isi minyak dulu lah. Ada. 1, 2, 3, 4, 5 biji ada. Assalamualaikum. Aku isi minyak dulu lah. Tu jalan lah. Tu motor tu Brembo geng. Tak payah nak senyum-senyum. Kita nak bergerak ke Sepang. Berapa biji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biji. Biasalah, kita nak santai je. Okey. Ini Akil yang jadi lead. Akil yang lead kita. Sebab dia selalu masuk Sepang. Aku tak pernah langsung nak masuk Lintas Sepang tu. Dalam semua hidup yang ni first time. Jom kita ride. Tak ramai, tapi ngam-ngam. Tapi best.
So kita breakfast dekat mana? Dekat Kota Warisan. Jom. Dapur Salai. Jom. Assalamualaikum. Sorry lambat. Inilah. Balik lambat sangat semalam. Mana ada. Inilah. Bang. Yo. Bang. Dengar bang. Ya bang. Salam kenalan bang. Salam kenal. Ni abang kita, abang gua. Jom kita makan dulu bang. Jom. Makan dulu. Apa yang ada? Jom Mina, nak beli apa? Dah. Ni lah muka-muka pejuang. Jom kita tengok dulu apa yang special breakfast kat sini lah, macam biasa. Ada bihun, kuih tiaw semua. Tengoklah apa yang ada. Din, apa ni? Nasi lemak. Roti canai tak ada? Roti canai tak ada dia? Tak ada ni. Kita tengok apa lagi lauk yang ada dekat sini. Kari-kari. Makanan tengah hari pun ada semua salai. Salai bang semua ada. Okey. Jom. Tengok check dulu. Kita makan kejap lah before nak ke Litas Pang. Nasi lemak, apa lagi ni? Paru, telur, sambal semua ada. Hari ni kita kita bawa diri dengan motor je. Dengar tak Gil? Faham tak? Segala-galanya founder kita yang tanggung. Founder ni. Nampak tak? Dia kata founder, terima kasih kita lantik kau jadi founder ni. Hari ni ada kedai nak belanja makan. Alamak, janganlah. Dia belanja kita makan. Kita bayar makan je. Kita bayar di sana. Tapi dia minta review sikit kedai ni. Boleh. Boleh. Sekarang ni kau jadi founder tau. Kita dah meeting kat sini dah. Kita dah meeting ramai-ramai. Tak, founder untuk hari ni je. 2 jam je. Dia founder and funder. Founder and funder. Dia kata lepas habis tengok race, dia nak ajak pergi Mitsui. Okey, you all ingat pilih saiz kasut bawah 500. 500 review boleh kak? Ni. Alhamdulillah kita you all tengok makan memang licin. Kau makan apa ni? Nasi lemak. Ni dia owner apa bang? Dapur Salai Cik Su. Dapur Salai. Dekat mana ni bang kedai abang? Depan Keep Mall Kota Warisan. Ya, depan Keep Mall Ingat Kofil ada je Keep Mall, Kota Warisan pun ada Keep Mall. Jom kita tengok bang, menu apa yang special dekat sini bang? Kita nama pun Dapur Salai Cik Su. Okey. Kita punya specially makan daun salai lah. Kita ada daging salai, itik salai, ayam salai dan ikan keli salai. Ikan keli salai. Masak kampung. Yes. You all yang berdekatan dengan sini, you all boleh datang breakfast. Macam-macam lauk ada tau. Allah bang, terima kasih banyak bang Siapa nak makan special ada kulit lembu. Kulit lembu kan? Masak lemak. Ada masak kampung lah, jantung pisang. Semua ada bang makan je tengah hari kat sini. Lepas you all shopping dekat Keep Mall tu, boleh makan. Ni tak komplit lagi sebab abang bagi tahu setengah masak lagi. Apa, daging salai ada, itik ada, lepas tu ayam salai ada, keli salai pun semua ada bang Sampai pukul berapa bang? Kita buka daripada pukul 7 pagi untuk breakfast. Okey. Sampai pukul 5 petang lah. Okey. Malam tak ada lah. Malam tak ada. Okey, ngam. Kedai abang ni pun estetik juga kan? Tengok dapur-dapur dia buat macam ni. Kak okey kan? So, you all boleh makan juga apa yang ada kat sini. Yang ni apa Kak, yang ni apa kak? Laksa kan? Oh, laksa. Okey, ikan bakar pun ada. You all kena try lah datang kat sini. Berapa kak satu set ni ikan bakar? Dia ikut saiz. Ikut saiz kak RM8 Ya, terbaik lah. Ini memang harga dia lah you all kena try datang kat sini dulu. Macam-macam ada. Parking pun senang. Bersepah je parking kat sini. Okey bang, terima kasih banyak bang Belanja kita makan. Allah, semoga Allah murahkan rezeki abang dengan keluarga abang. Ya bang Terima kasih. Alright. Kita nak gerak ke Litas Pang. Okey kak, terima kasih kak Bye, terima kasih.
gambar. Oh, dua orang. Okey. Tak apa masalah, dua orang dulu. Ada lagi videographer tiga orang. Dahsyat. Semua best. Semua ada dalam apa ni? Dalam kamera. Udin macam biasa Udin. Dahsyat baik-baik Polis ada di mana-mana. Jangan tiru aksi. Okay. Ngam. Bandar Aztec, Pantai Pakan Lalang, Sungai Perak, Port Dickson. Kita nak ke kiri. First time masuk. Mana tempat dia? Salah ke? Terlalu confident. Mana ikut ni Oh, gambar. Okey, kita nak gambar dulu. Ngam gambar. Jom gambar dulu. Okey, kita nak bergambar dulu. Background Petronas Sepang International Circuit. Parking sana lah. Sana. Ada kereta tak? Tak ada. Yes, parking sini. Ngam. Depan sikit. Kat mana? Okey, kita follow je lah. Aku punya tayar depan ni macam kurang angin dah. Tu dia bagi tahu 254 Dia punya tu dah naik dah. Okay, kita ambil gambar dulu. Sini okey. Okey. Ngam parking kejap. Len. Alright, kita dah sampai dekat mana? Dekat Sepang. Stesen gambar tu. Masing-masing nak tunjuk koyo dia. Semua ada. Petronas, jom kita gerak dulu. Jom lah. Pergi tak? Jom. Baguslah kita punya rock captain. Pakai dulu nanti nak tunjuk masuk. Okey. Ena pegang tu. Ena bawa dulu sekali pegang. Pegang dulu. Tiket pun dibeli. Oh, kita letak kat tangan lu Ena. Letak kat tangan. Okey, kita masuk dulu bang. Memang style dua-dua. Kita rem sikit.
Alright. Oh, welcome to Sepang. Pertama kali kita masuk Sepang ini. Okey, aku ingat susah kot nak masuk. Tapi nampaknya macam senang lah. Harley. Oh, semua ni geng Superbike semua. So Harley kita pun tak tahu dekat mana Harley. Macam-macam kat sini Oh, terbaik lah. Kita park mana? Okey, kita park dekat Harley Davidson. Mana pusing ni? Aduh, pusing kat mana kita pun tak tahu kat mana parking. Kita parking kat luar dulu. Baik. Sana. Okey. Oh, kat sini parking dia. Ni kita punya keluli cikgu. Bang, tak layak bang. Tak layak. Tak layak bang. Olin je bang, lain tak ada. Asal ada Harley je mesti ada Wira kat sini. Kita kan? Kau tengok. Dahsyat bro. Ena tolong. Kita dah bawa kita punya ni bang, piston. Senang sikit. Tak boleh nampak. Okey, tak apa, fokus ni. Mana ni? Alfi. Kita daripada ni bos, daripada apa ni? Daripada Dengkil, Arena Dengkil tu. Oh. Lepas tu breakfast sekejap dekat Kota Warisan. Lepas tu kita patah ni. Ini semua ada Tengok dulu. Pelumba-pelumba kita hari ni. Ya. Ada geng penanggal juga. Ni siapa ada lagi? Racer kita boy. Boy Nombor apa boy? Nombor 1? Apa dia? Nombor 1 ke nombor 2? InsyaAllah. Hari ni start lah. Kita sikit boy. Okey. Apa boy hari ni ride macam mana? Round kali ni dia tambah lagi 2 lap. So sebab macam sebelum ni dia orang komplain lap tak cukup. Oh, lap tak cukup Then for this round lebih banyak peserta lah. Then saya hope others pun akan join. Like let's say MC. So kiranya macam hantarlah satu wakil. So kita beramai-ramaikan motorsport kita ni lagi best lah. Aku rasa aku nak join lah. Tengok motor dia. Mana motor dia? Tengok motor dia. Motor mana motor dia? Sekejap. Sekejap boy nak tunjuk motor dia boy motor ni memang main track. Nampak tak? Ya, untuk main track je motor ni. Padu je motor ni. Ini memang dia panggil apa, untuk track saja. Harley Ni samalah Olin. Ya. Okey nak ngam. Terbaik. Ya, pose jap. Sekejap. Oi. Kau ambil gambar motor je ke? Gambar lain tak nak? Aku tak depan masuk. Tak, gambar lain tak nak ke? Apa dia? Gambar lain tak nak ke? Dia habis cepat ni. Gambar lain tak nak. Dia tak payah pandang. Kejap. Yang ni spec racing lah ni fake kita mesti ada. Ni spec racing Interview sikit. Fake, pukul berapa Fake masuk lita Fake? Pukul berapa nak masuk lita? Boleh je. Tak, Fake punya ni pukul berapa? Pukul berapa? 10.55. 10.55 Ni motor dia. Thank you datang. Mestilah support. Motor kita semua tangan Fik. Ni yang komen buat. Bagus. 307. Ni orang yang paling busy hari ni. Wira. Kerja. Hari ni buat apa? Kerja Apa benda ni Wira? EMC Racing Team. Penanggal penanggal. So siapa yang nak join grup penanggal, yang ada Harley, tak kisahlah Harley, boleh jumpa dengan kita punya ni Wira Yes. lima kepala. Wira Jadi mana kita nak pusing lagi?
Kau tengok keluri besi punya buat kerja. Pandai dia keluri besi ni. Wira. Wah, fokus lu. Kau tak nak masuk race ke? Takut orang kalah tu. Masuk semua tak diri. Yes, aku rasa kalau kita dua masuk, yang lain tak boleh cek makan dia. Lagi-lagi si Fik ni, dia memang dah pesan dah. Fik dia tempat nama aku tak ada, dia masuk. Kan, tak bagi, memang tak bagi catnya. Ni carbon Carbon. Cara dia. Oh. Okey, kita nak dengar bunyi deruman road light. Padu bunyi Bunyi dia pergi dulu, motor kemudian. Beza dengan superbike. Motor pergi dulu, bunyi ke belakang. Belakang sana. Okey, next. Ini mana punya ni? Ni pun sama. Tak laju. Dua. Itu apa? Dyna Sportster Oh. Okey, ada lagi. Ini apa pula? Slow Okey, ni Fik. Jaga apa? Jaga bibi. Aku dengar jaga bibi. Jaga bibi ke jaga baby? Bibi aku ayah cuti. Datang hari ni kerja. Bibi office hour. Mana ada bibi office hour? Jom kita nak ke mana, bang? Kita tanya Abang Long kawasan Sepang. Abang Long Faijal. Kita nak ke mana lepas ni, bang? Esok okey. Makan. Bukan ni Ponda untuk hari ni. Lupalah nak bagi tahu. Orang satu Orang kat apa dah. Kasut bro boleh New Balance je yang datang New Balance jangan Okey, dah selesai untuk V-Twin punya track. Kita pun tak tahu siapa menang siapa kalah. Nantilah kita tengok keputusan dia nanti. Rasanya yang ni diorang ujian masa kot kan, siapa paling cepat, siapa paling bantas dia menang lah. So kita nak gerak dulu ke Mitsui. Okay, cuaca pun elok, panas. Nanti insyaAllah kalau ada event apa-apa lagi dekat Sepang ni, aku nak pergi tengok lah. Kalau yang Superbike kan, tadi Syok tengok Superbike. Macam Harley ni, dia punya sound pergi dulu, lepas tu motor kemudian. Standard lah. Tapi tak apa, kita support first time tengok V-Twin masuk track dekat Sepang ni. Okay, settle kita dekat Sepang. Kita nak pergi makan apa? Tak pasal nak sejuk tekak dulu, kita nak makan ni. Apa benda tu? Molten. Jom. Kita makan Molten dulu. Chocolate cafe. Ni lah. Okay. Kanan. Naik tangan. Ini kalau Cici dengan Dania dengar kan. Tengok video ni dengan mama sekali confirm dia. Tak ajak. Ya, nanti kita bungkuskan untuk diorang. Boleh bungkus kan? Tak tahu.
Percaya. Don't know WS first lah. Tapi kan geng, tadi memang best lah dekat Sepang. Kita memang rasa nak jual lah, tapi bakat nak lumba tu tak ada lah. Tak berani. InsyaAllah lah, tengok lah tahun depan macam mana. Nak buat motor tu untuk jadi macam racing tu, bukannya sikit lah modal. Paling busuk pun kena standby 200,000 lah, 200,000 ke 300,000. Dia punya barang tu bukan yang murah tau. Itu semua barang import. Jom. Orang tak ada. Yes. Alah, Ena tutup. Tutup, Ena. Oh, so Ahad ke? Oh my god, tutup. Tak ada rezeki, geng. Dia tutup. Molten tutup. Macam mana Ahad pun tutup? Oh, Ahad dia tutup tu lah. Apa dia? Tengah hari.